Saya sangat kagumlah dengan satu kisah ni, umur baru 18 tahun, biasanya orang lain dia baru nak mula daftar universiti. Tapi remaja ni umur 18 tahun dah sampai Mekah, dia tunaikan haji. Jadi apa yang mak dia buat sebenarnya sangat-sangat simple lah. Sejak kecil mak dia dah daftarkan haji lagi untuk dia dan mula simpan sedikit demi sedikit. Bukan tunggu nak besar baru mak dia mula nak menyimpan dan mula nak fikir. Tambahan pula, sekarang ni sistem haji pun dia dah mula berubah. Bukan sekadar tunggu giliran lama semata-mata, tapi konsep ready to go telah diimplementkan. Maksudnya, bila peluang datang, jemaah perlu dalam keadaan siap sedia. Siap sedia dari segi apa? Pertama, kesihatan yang baik. Kedua, simpanan yang dah cukup. Sebab tu hari ni ramai mula buat persediaan awal yang mana boleh menyimpan. Antaranya dengan Air Tulus kerjasama dengan tabung haji. Bila simpan secara konsisten, ia bantu bina dana haji kita sedikit demi sedikit. Bukan sekadar simpan biasa. 7 manfaat tambahan seperti hibah, pampasan hilang upaya kekal, payout tahunan, bonus kesetiaan, cash value apabila matang dan paling penting bila panggilan haji itu datang, kita lebih bersedia. Kalau nak mula rancang simpanan haji untuk diri sendiri ataupun anak-anak dari awal, insyaAllah boleh PM saya bantu tuan-tuan dan puan-puan.